Pernah tak awak dan kawan baik tiba-tiba tak sependapat? Satu nak tengok filem seram, satu lagi nak cerita komedi. Tiba-tiba, bar hubungan yang hijau mula menjadi merah. Dan mutlet marah muncul di atas kepala. Jangan risau, ini normal. Kita semua unik macam SIM yang berbeza. Perbezaan pendapat bukanlah penamat persahabatan. Jadi apa nak buat? Pertama, tekan butang jeda dalam fikiran. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan terus bertindak balas dengan emosi. Ini akan menghalang moodlet negatif daripada menjadi lebih teruk. Kedua, cuba lihat dari sudut pandangannya. Bayangkan apa yang ada dalam thought bubble dia. Kenapa dia rasa begitu? Memahami tidak bermakna awak setuju, tapi ia menunjukkan awak peduli. Ketiga, cari jalan tengah. Macam pilih interaksi, cari kompromi dalam menu sosial. Mungkin boleh tengok satu filem hari ini dan satu lagi esok. Fokus pada penyelesaian. Bukan siapa yang menang atau kalah. Keempat, ingat kembali kenangan manis bersama. Fikirkan tentang semua detik gembira yang buat bar persahabatan awak penuh. Persahabatan sejati dibina atas persefahaman. Bukan persetujuan 100%. Jadi lain kali jangan panik. Awak dah ada cheat code untuk selesaikannya.